Okey, salam-salam, kita bertemu lagi di channel TikTok Ahmad Korab. Itu sekali lagi masih bersama saya, iaitu Romuladin Sani Abi sebagai promotor di dalam kedai Ahmad Korab. Saya berada di sini lagi bersama anda, iaitu di blok 372 Bukit Batok Street 31 dengan nombor unit sifar 1 Sengkang 342. Okey, tempat ini lebih dikenali sebagai Bukit Batu, Bukit Gombak, okey. Lebih dikenali sebagai Bukit Gombak, dan diharapkan agar anda dapat bersama saya dari sekarang hingga ke akhir live streaming nanti. Seperti biasa, saya akan mempromosikan apa yang ada di kedai Ahmad Korab, dan juga ada tikus kat belakang. Dan seperti biasa, saya ingin mempromosikan apa yang ada di kedai Ahmad Korab, ataupun ingin menunjukkan apa yang ada di kedai Ahmad Korab. Dan untuk pengetahuan anda, sebenarnya anda ingin membuat tempahan, anda boleh masuk ke nombor, boleh WS kepada nombor yang telah berada di layar handphone anda, atau anda boleh masuk ke beg kuning. Dan sekiranya anda membuat order hari ini, pesanan untuk hari ini, pesanan apa yang ada di kedai Ahmad Korab. Seperti biasa, anda bersama saya Romuladin Sani Abi, iaitu sebagai promotor di kedai Ahmad Korab. Kejap. Deliver dekat dapur nanti besok baru. Ada. Ya, untuk pengetahuan anda semua, sesiapa yang membuat pesanan hari ini, pesanan anda akan dihantar esok. Dikarenakan hari ini pesanan telah full, dan tiada penghantaran hari ini, tetapi pesanan anda akan dihantar esok. Tetapi sekiranya anda seperti urgent untuk mau pesanan, anda boleh terus langsung juga masuk ke dalam nombor handphone yang telah berada di kedai Ahmad Korab. Yang baik kat mana ni, aku dah lupa pun. Sebentar anda, saya cuba mengundang seseorang iaitu yang akan naik ke kedai Ahmad Korab. Okey.
Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang telah hadir di channel Kedai Ahmad Prap dan diharapkan agar anda bersama saya dari sekarang hingga ke akhir live streaming nanti. Dan juga saya ingin tekankan lagi bahawa Kedai Ahmad Prap berada di blok 372 Bukit Batok Street 31 dengan nombor unit sifar 1 Sengkang 342 atau tempat ini lebih dikenali sebagai Pasar Bukit Gombak. Ahmad Prap dibuka setiap hari daripada hari Senin hingga hari Ahad. Daripada jam 2 tengah hari. Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang, dan Sabtu dan Ahad dibuka pada jam 7 pagi hingga ke jam 2 tengah hari. Dan setiap pengantaran serta buat tempahan pengantaran dikenakan sebanyak $10 iaitu Island Wide, $10 seperti kita Island Wide. Dan okey, sekiranya anda buat pesanan hari ini, hasilkan anda akan dihantar esok pagi dikarenakan hari ini pesanan untuk pengantaran telah padat, telah penuh. Jadi pesanan anda akan dihantar esok. Kami approve. Okey. Sebentar, kerana di sini ada orang telah naik bersama saya hari ini. Siapa? Tak apa, kat mama ni. Buat. Tak boleh, you come here. Dia boleh buku. Pergi setting dia kan? Dah pergi setting. Oi. Pasal pasal di sini when I go to here, I can expand expand tak boleh. That. Oh, dia akan jadi tu mama. Tak boleh. I need to Boleh. Mana tadi? Dia kat sini kan? actually berikan dua. Mana tadi tu? Yes, I also tadi try to bikin. Okay, I tell you, it's this like that. Zara. Nak. Dia ada setting je. Ya. Dia ada satu semua keluar kotak-kotak. Ya. No. Kan. Allah malah biar kecil tak apa. Haji dah nampak No, video. pasal I need to tempat kamera. Expand booth begini, nampak? Ada kotak lebih ni. Itulah. Mama besar je, yang kita orang biar kecil tak apa. Baik. Ni kat grid ni. Ya, kalau grid ni.
Hello. Tulisan A. Ni. Okey. Okey, saya minta maaf lah kerana tadi kita telah cuba membuat untuk dua. Okey, saya minta maaf. Kita ketemu lagi di kedai Ahmad Prab. Dia akan agar anda dapat sama saya dari sekarang ke kedai streaming. Dan seperti biasa saya akan menunjukkan kepada anda apa yang ada di kedai Ahmad Prab. Selalu saya akan membacakan kepada anda. Assalamualaikum. Selalu saya akan menunjukkan kepada anda saya akan membaca kepada anda apa yang kedai dia ada, apa yang ada di kedai. Tetapi hari ini saya akan menunjukkan kepada anda seperti yang telah sudah seperti yang sebelum saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang telah membuat order untuk Hari Raya Adil yang kemarin pada minggu lepas. Kami di Ahmad Prab ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda dan yang telah membuat pesanan dan diharapkan agar anda berpuas hati dengan apa yang telah dibeli dan juga layanan daripada kedai Ahmad Prab, dan diharapkan agar anda terus tetap menyokong dan mendukung kedai Ahmad Prab. Okey, dan di sebelah saya adalah bahagian belakang di kedai Ahmad Prab, dan insya-Allah sebentar lagi saya akan menunjukkan kepada anda apa yang ada di kedai Ahmad Prab, dan saya akan meminta salah satu daripada how are you? Okey. Selamat datang ke Ahmad Prab. Waalaikumsalam. Itu adalah karyawan daripada kedai Ahmad Prab, iaitu saudara Jamal. Terima kasih saudara Jamal telah ada bersama saya hari ini. Dikarenakan selalunya saya akan membuka kotak kecil untuk ini, tapi hari ini saya membuka yang kotak besar supaya anda boleh lihat dua bahagian, di bahagian depan dengan di bahagian belakang. Dan kelihatan sekarang di belakang saya adalah kedai Ahmad Prab, di mana Ahmad Prab ada menjual daging-daging yang belum diperap dan juga daging yang telah diperap, iaitu seperti ayam, daging, lembu, kambing, dan juga tak lupa juga iaitu sate goreng. Dan sate goreng kami ada sate lembu, sate kambing, dan juga sate lembu, sate kambing, dan juga sate ayam, iaitu sate ayam, sate lembu dan sate kambing datang 1 kilo tanpa kuahnya sekali tanpa kuah sekali, tetapi kami ada juga sate set iaitu datang bersama kuah, iaitu seberat daging lembu, kambing atau ayam seberat setengah kg dan kuah seberat 250 kg 250 gram. Jadi sekiranya anda ingin melanggani Ahmad Prab, anda boleh masuk ke dalam beg kuning kami untuk membuat tempahan, ataupun anda langsung boleh DM kepada Ahmad Prab sendiri atau juga WS ke kedai Ahmad Prab. Dan saya di sini mencari ribuan terima kasih kepada anda yang telah hadir di kedai Ahmad Prab, dan diharapkan agar anda dapat bersama saya dari sekarang hingga ke akhir live. Saya minta maaf sekiranya percakapan saya ini tidak berapa jelas kerana hari ini lidasi pecah-pecah dan dua gusi saya tengah lagi bengkak. Jadi saya tidak boleh berbual begitu jelas. InsyaAllah saya akan meminta salah seorang daripada Ahmad Prab. Waalaikumsalam. Bos kita itu saudara Kamil. Kamil, boleh dengar suara Mama dengan jelas? Jelas. Alhamdulillah. Bagaimana dengan ini, gambar pun jelas? Kalau audio kita perlukan gambar dengan audio sekiranya kita membuat live. Okey, saya akan teruskan dengan menunjukkan anda apa yang ada di kedai Ahmad Prab sebelum itu, dan sebentar anda. Okey, saya ingin ulangi bahawa kedai Ahmad Prab berada di Blok 372 Bukit Batok Street 31 dengan nombor unit sifar 1 Sengkang 342. Tempat ini lebih dikenali sebagai Bukit Gombak, Pasar Bukit Gombak,
Sekiranya anda yang berada di yang tinggal berdekatan dengan Bukit Gombak atau Bukit Batok, anda boleh langsung melanggani kedai ini dengan kalau sekiranya anda melanggani kedai ini harganya lebih murah sedikit lebih murah sedikit. Dan di sebelah kanan saya kelihatan ialah bahagian belakang daripada kedai Amal Perap. Okey, ini ada tulis apa ni, saya apa? Saya suka beli di sini. Peniaganya semuanya peramah dan suka membuat pembeli semua happy. Terima kasih dengan komen anda Terima kasih dengan komen anda. Mal, baca dia punya message, Mal. Okey, terima kasih kepada siapa ni yang nombor dia ni. Beda cool, is it? Saya Beda cool, betul. Waalaikumsalam kepada yang Tira Love Chemol. Okey, terima kasih Datin Tira telah hadir di channel TikTok Amal Perap. Hai Datin Tira, kenal tak? Mesti kenal ni siapa? Ini siapa Datin Tira? Jamal Noti AJ. Oh, Jamal Noti AJ dia bilang. Bukan saya. Okey, saya akan kembali menunjukkan anda Okey. Ini saya menunjukkan apa yang ada kedai Amal Perap, iaitu bahagian yang belum diperap. Ini saya menunjukkan kepada anda dulu. Saya akan kembali bersama seseorang untuk memberitahu kepada anda untuk apa yang ada di kedai Amal Perap. Biarkan anda semua dapat membantu saya dengan share-sharekan ini. Ya, mereview. Oh, mak kau goyang. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah, la ilaha illallah. Abang Romo. Alamak, jipe lama. Siapa tu? Apa tadi? Jamal? Ada orang tu panggil apa Romo ni. Tira Love Chemol. Datin Tira. Abang Romo kamu di kedai Amal Perap, Datin Tira. Turun di kedai Amal Perap, Datin Tira. Kalau saya dia apa dia? I'm stuck. I cannot go out. Okey, kita lihat sekarang ini adalah burung puyuh. Burung puyuh satu
berharga satu ekor berharga $5. Sekiranya anda membeli 3 ekor, anda hanya $14. Tetapi sekiranya anda datang ke kedai Mak Prap, burung puyuh hanyalah diberikan $12 untuk 3 ekor. Ini burung puyuh yang belum dirempah, dan ini adalah burung puyuh yang telah dirempah. Yang telah dirempah dengan jintan kunyit. Ini adalah paru. Kami juga ada paru yang telah direbus, ada yang telah dirempah dan belum dirempah. Okey, ini adalah kepak ayam. Kepak ayam. Anda boleh masuk langsung. Anda bolehlah langsung ke beg kuning ni untuk melihat harga dia. Kepak ayam. Okey, ni paru yang belum direbus, belum dirempah, iaitu tapi telah direbus. Kami juga ada babat di sini. Ini adalah babat. Ini kikil. Ini adalah kikil. Okay, sebentar saya akan beralih tempat. Ini adalah hati ayam. Kedai kat mana bang? Okey, kedai ini berada di Blok 372 Bukit Batok Street 31 dengan nombor unit 01-342. Tempat ini lebih dikenali sebagai Pasar Bukit Gombak. Okey, ini adalah leher ayam. Kaki ayam di sini. Mempedal. Ini ada tulang ayam. Ini tulang. Okey, anda masih berada di kedai Mak Prap bersama saya, Ramadan Sani Abi, dan diharapkan agar anda dapat bersama saya dari sekarang hingga ke akhir live streaming nanti. Dan sebentar lagi saya akan menunjukkan pada anda, saya akan memanggil salah seorang daripada karyawan daripada Mak Prap untuk memberikan kepada anda apa yang ada di kedai Mak Prap. Nanti dek bawa lah. Nanti baik kau sikit lagi. Oh, dia tidur lah besok. Jangan boleh. Dia nak titik je. Wait adik. Okey, anda masih bersama saya, itu Ramadan Sani Abi, yang saya masih berada di kedai Mak Prap. Saya akan berada di sini dari sekarang hingga ke jam 11.30 nanti.
iaitu di mana di sini saya akan menunjukkan kepada anda apa yang ada di kedai Ahmad Prap dan juga kepada sesiapa yang ingin bersamakan saya, diharapkan agar anda dapat sekiranya anda ingin mengajukan pertanyaan, maksud saya, anda bolehlah langsung menulis dalam kolom komentar di sini, ataupun anda bolehlah bertanya terus melalui nombor yang ada di layar handphone anda. Okey, insya-Allah sebentar lagi saya akan memanggil salah seorang daripada kedai Ahmad Prap untuk membantu saya menunjukkan apa yang ada di kedai Ahmad Prap. Are you busy now? I'm going to set chicken. Okay. Minum. Jamal? Sebentar Kak sebentar. Maaf sekiranya terdengar terlalu bising kerana saya berada di dalam pasar. Sebenarnya kedai Ahmad Prap ini bersebelahan dengan kedai ikan dengan kedai ikan. Ahmad Prap juga ada menjual batang pinang, ayam kampung, ayam biasa dan juga ayam tua dan juga menjual rusuk. Rusuk juga ada di sini. Begitu dengan tongking ayam juga ada. Daging yang telah dihiris pun ada juga dia dihiris, dikisar. Sebentar aja lagi saya akan meminta rakan daripada Ahmad Prap untuk membantu saya dengan memberi kepada anda apa yang ada di kedai Ahmad Prap. Lebih jelas kiranya mereka menunjukkan daripada saya membacakan untuk anda dikarenakan jadi anda dapat tahu sebenarnya beratnya, berapa beratnya dan juga harga dia. Maaf mungkin terlalu sangat bising di sini
If you are not busy, let me know. How can I help you, sir? I need to start from the front. Okay, again. Oh, Salah. why always me? Apa nak suruh bos pun boleh, bos? Boleh, Kalau tak nak mobile, tapi kau boring lagi lah. Kalau sini boring ah. Ada lagi 5 kilo. Kau nak kon dia. Apa yang korang berbual? Ni ada saudara Kamil How we do business is, right? How we do business is, customer wants 5 kilo today and tomorrow. So might as well I send one shot 10 kilo. So if tomorrow there's any more orders, we can give them more. So but whatever is niaga, the boss will kurangkan harga. So orang niaga dia pun faham lah, hati dia baik. So what I can say is, anything that's niaga, we'll give you less price. But please be honest. That's all. Thank you very much. Terima kasih Zaki Okay, who can take over now? Starting from the ayam. Okay, kita akan terus kepada apa yang ada di kedai Ahmad Prab. Okay, Ahmad Prab juga ada menjual Chicken rice? Salah. bukan. Ada menjual ini apa tempe goreng tempe goreng dengan rempah bersama dengan ikan bilis, kacang. Okay. Ada lagi 5 kilo main order Dan juga Balik. Ahmad Prab juga ada menjual Aku main dah ambil satu kali. So besok tak ambil. Okey, kita akan teruskan Zaki. Kita kepada Assalamualaikum semua. Zaki di sini. Bring it up Hello auntie, how can I help you? Is there anything of interest? Yes. Yes ma'am. This one is stir fried beef, this one is curry beef. Sebentar anda. Yes ma'am. This one is very soft one, you don't need to boil. This one also no need to boil. You can just fry it for 45 minutes and it's done there. Are you interested? How about the... This is mussel. Yes. Yes. With 1 kilo is $16 offer. 16. Yes, $16. Is this a fresh or frozen? This is chill. Yes. Okay. Thank you very much. Okey, Zaki terus dengan ayam dahulu. Nak warm up dulu. Okay, we start first with the alamak ada message pula. Jap. Oi, lai. $1, $2 lai. Okay, first of all, I would like to start with the one and only susah nak dapat. Ini dia. Sama tak muka? Tak Okay, ni pakai ayam tua. Okay, it's based on per kilo is $8. Alright, so you can see here. Please come to the weighing machine, please. Thank you. Alamak, salah lah. So based on the price, unit price is $8. So the whole chicken is $11.70. This is ayam tua. Banyakkan orang tak suka ayam tua pasal dia liat. Tapi makcik-makcik yang suka buat rendang, memang suka ni ayam tua. Kita panggil dia ayam pincin, ayam CPF. Itu macam-macam nama dia. Kita kasih dia nama. Pandai je. Okay, this is ayam tua. Give me a second, I have to put this behind. Can I display here betul lah? Okay. Hey, Abi, ayam kampung, ayam fresh. Alright, don't worry, I'm coming to that. Can you be patient a while, please? Thank you. Okay, this is ayam kampung. Okay, this is ayam kampung Kampung Waksan, Kampung Geram, Kampung Baru, Kampung Bongkok. You decide. Okay, ni kaki dia kat dalam Ayam ni. This one fresh chicken. This is fresh today one Nampak ayam kampung dia is one full chicken for $14. Murah kalau ikut weight berat sikit. Tapi we give Kamal moderate price lah, moderate average price $14 ya.
Okay, so what I can say is, Glove hitam. right. Oh gila. Kena aku sayang lagi sebut. Ni Mama dah satu. Okay, so I now coming to the La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cik, dah pasang kan cik? Operation. Operation? Operation ada? Ada ayam muda. Ada ni, sebelah aku. Sometimes the overthinking is good. Healthy. Sometimes it's not unhealthy. Kenapa tunjuk lidah? Kan nak jadi macam tuan India? Astaghfirullah. Okey, kita akan teruskan Zaki. Okay, ini ayam fresh. Freshly baked from the oven eh. It's $10 per chicken. Nampak tak? Cute. This is 1.3 eh. Kita ada 1.5 lagi. Lagi besar pun ada. This one is 1.3 kilo, $10. Yang 1.5 nari tak ada. Out of stock. So that one is $13 per chicken. Besar sikit. Kau-kau sikit lah. Kalau makan pun puas hati di Golden Chance. Okay. So I'm coming over to chicken wing. This one estimated 100 to 120 grams. This one is 140 eh. Kira ada ong sikit lah. Ada untung sikit lah kalau orang beli lah. 144 grams. Usually is 100 to 120 grams. As you can see. It's all 144 gram ah. That means ada ong lah. Kalau orang beli, ada untung. Okay. So that one is chicken wing $7 per kilo. Half is $3.50. So what you can see. Now I'm coming to the chicken breast. Salah. My apologies. I'm coming to the ni ambil. Ni chicken breast. Semua fully chicken breast eh. Dia tak ada breast, tak ada bruise. Dia chicken breast. Okay. Saya hanya mampu zikir ya. Astaghfirullah. Okay, this is chicken breast. 1 kilo $11. Half kilo $5.50 eh. Baik ni tu. Kerana okay, this is whole leg. Nampak whole leg dia? Ni ayam Whole leg ni, whole leg eh. Whole leg eh. Ni chicken whole leg eh. Ni ayam dia kau besar pasal apa? Dia bikin squatting, dia exercise lebih. Pasal dia besar sikit. 1 kilo $7. Okay. I'm coming over to the... Jika ingin mengajukan pertanyaan, anda boleh langsung naik ke live chat kami untuk mengajukan pertanyaan, dan insya-Allah kami sini akan menjawab pertanyaan anda. Dan kepada siapa yang ingin membuat tempahan hari ini, tempahan anda akan dihantar esok kerana tempahan untuk hari ini telah penuh telah padat untuk rider kami menghantarnya Okey, lanjutkan lagi. Okay, I'm coming next to the sliced beef. Nampak cantik je kan? Ni sliced beef. Okay, ni dibuat oleh kepala pipe kat sini. Itu daripada... Mana kepala pipe? Kepala pipe ni, kepala pipe. Mana kepala pipe? Ini dia. Camel kepala pipe tu. Camel chronic, camel overthinking ni nama dia. Ini sliced beef 16 per kilo. Fresh baik ni. Meninggul kalau kena. Jilat jari ni. Ni stir fry ni sliced beef. Okay, now I'm coming to the cicilang. You know the cicilang? Okay, ni kalau dalam bahasa Cina dia panggil titil tiang. Okay, kalau bahasa Melayu dia panggil titil. Banyak orang suka ni benda. Saya tak pernah try pasal saya tak suka babat. Saya healthy lah tapi saya gemuk. Okay, this is $11 per kilo titil. I like the titil. Right. So now I'm coming over to the muscle. Okay, this is muscle lah. This muscle comes from LOB, leg of beef. Okay, whisker Melayu cakap apa? Melayu Alamak, sorry, I'm don't speak Malay. Bos, ni Melayu panggil apa? Urat jelly, muscle, apa-apa semua ada boleh. Ni muscle It's going for $16 per kilo offer while stocks last. Nampak ni. Sama tak? Okay. 16 per kilo Okay, so I'm now coming over to two types of chicken. This is drumlets and this is meat wings. Tunjuk depan kamera tu. Okay, meat wings and drumlet Ini drumlet. Drumlets is $8 per kilo.
Okay, this is $8 per kilo. This is $9 per kilo. Hello, வாங்க. என்ன வேணும்? கோழி, இறைச்சி எல்லாமே இருக்கு. Okay, jangan peranjat ya. I can speak every language. Thank you very much. Okay. So now I'm coming to Tongging. Salah. Bukan Tongging. Tongking. Salam bang, ini pasar mana? Bukit Gombak Street Bukit Batok Street 31 Block 37201-342 Ahmad Prap bin Boy Prap. Okey, tempat ini lebih dikenali sebagai pasar Bukit Gombak. Hi boss, can I help you? Okey, Ahmad Prap berada di blok 372 Bukit Batok Street 31 dengan nombor unit sifar 1/342. Sifar. Atau tempat ini lebih dikenali sebagai pasar Bukit Gombak. Diharapkan kepada yang telah bertanya di mana pasar ini, anda telah mendapat alamat yang telah saya berikan yang saya bacakan tadi. Okey, lanjut Zaki. Okey, Zaki di sini. Cik. Dah jadi bahan pula macam mods. Okey, ini panggil limpa. Limpa beef spleen. Going at $1, 1 kilo, $9. Beef spleen nampak ni. Cantik je urat dia. Fuh. Kilat nampak kilat kan. Ini beef spleen. Okay, this is beef spleen, 1 kilo, $9. Okay, I'm going over to hati lembu. Ini dia. Ini hati lembu Hati lembu 1 kilo $8 $8. 1 kilo $8. Okey. Macam wine presentation jadi. I need to be like that. Like parallel So not people vertical can see. Okay. Okay, lanjut. Okay. So I'm coming over to beef lips. Okay, beef lips This is beef lips. Nampak je macam Tony sikit This is beef lips 1 kilo $11. 1 kilo $11. Tak boleh tak lawa. Okay, 1 kilo $11 So now I'm going over to Batang Pinang. Okay. Okay, this is Batang Pinang. Daging goreng Batang Pinang bukan Tanjung Pinang. Get the right, Batang Pinang. Batang Pinang 1 kilo $16. 1 kilo $16. Tak payah rebus tapi berus je. Okey. Okay, ini berus ni 1 kilo $16 Kalau nak lagi Sebentar Zaki. Jamal berdengar suara kami dengan jelas tak Jamal? Oh Jamal. Boleh dengar suara kami dengan jelas tak? dengar Kak. Jelas. Jangan masuk air. Okey, Boy. lanjut. Jangan masuk air boy. Okay. I'm coming over to the one and only best selling Ni best selling, good selling Banyak orang beli ni dari Batang Pinang. But I can say both are good. But people prefer this more. Pasal this is premium beef. Premium beef $17 per kilo. Sedap, baik. Tak payah goreng, tak payah berus. Tak payah berus pula, tak payah rebus. Okay. So 17 per kilo. Astaghfirullahaladzim. Masya-Allah, la ilaha illallah. Okay, then now I'm coming over to daging kari. Okay. Daging kari Okay, this is daging kari. Daging kari, okay, 1 kilo $15. Nak setengah kilo pun boleh. Semua lah kira. You name it, we can do it for you lah. Senang kata lah, kita tak ada cerewet. You want 200 gram, 250 gram, kita pun boleh bikin. As long as kita customer service, we make customers happy. Alright, customer, we bring customers back, make customers happy. So customer nak datang balik pun tak ada macam half-hearted tau. Sebentar Zaki, ada orang tanya Salam, ada jual urat tak? Ada. Mana urat dia tadi? Okay, ni mana satu? Dia kikil atau urat ni? Dia ada dua, satu yang ini, satu kat belakang. Satu kikil Atau kikil. Apa urat dia? Apa urat jalan? Ni boy. Ni urat consider. Muskel. Okey, kita lanjutkan. Tahu sekejap. Kau ingat apa? Aku apa? Robot. Astaghfirullahaladzim. Hello. Ni dia urat. Nak kilo 16. 1 kilo $16 urat tadi Okay, I went over to the. Now I'm coming to rusuk lembu. Ni dia rusuk lembu Rusuk lembu 1 kilo $20 Orang cakap mahal, lemak lembu, but actually one of the paling murah sekali kira kat sini lah. Kalau you come here, you come to Bukit Gombak punya pasar, I think we are the cheapest actually.
Other places I don't know lah, Geylang ke, Ika ke, I don't know. But here is $20. It depends on supplier Salam, Bang. It's a reasonable price 1 kilo Salam. $20. Waalaikumsalam. Warahmatullahi salam. Okay. So far korang dah nampak. Hello. Sebentar. Ini yang buat kecoh Ni. Nak kau boleh apa? Nak shoot dia boleh? Apa? Kamera apa? Astaghfirullahaladzim. Okey, lanjut Zaki. Okay, first of all, I want to ask y'all. Ekor monyet, ekor kerbau, semua ada. Tapi kat sini ada ekor lembu. Nampak ni. Ni baik ni. Banyak orang beli tau. 1 kilo $18 1 kilo $18 also quite reasonable price lah kan. Rusuk kambing 1 kg berapa harga? $20 dah. Kita ada chop. Rusuk kambing 1 kg berharga $20 kepada yang bertanya ni. Okey. Sini habis ke habis ni? Dah, itu daging kari. Ni apa? Daging kari. Tadi dah display kan. Kita akan teruskan. Jangan masuk air. Astaghfirullahaladzim. Okay, now we comes to boneless mutton. Boneless mutton ya. Boneless mutton ini dia. Nampak? Yang main-main, nampak? Boneless mutton. Kita punya mutton dari Australia. Okay, kita punya lembu dari Brazil. Okay tak? Ni dari Australia Dari Australia. It's very good Banyak orang datang balik sekilo $23. Kamil cuba baca ada message tu. Kamal. Tengok Kamal. Bang Kikil ada letak kat your shop Ada. online tak? Ada. Ada. Kikil. Jawab Mel. Mel jawab Mel ada kat online tak? Online kita ada. Okay, I'm coming over to. Hello. I'm coming over to rusuk. Tadi siapa minta rusuk kambing? Rusuk kambing siapa minta tadi? Ni dia. Nampak? Rusuk kambing isi campur tulang. Isi rusuk kambing Ini rusuk kambing bukan rusuk Kamil Kamil memang tak ada rusuk. Dia overthinking. Tak ni. Kamil macam Marilyn Manson dia tak ada rusuk. Tak okay, ni 1 kilo $20 Bos senyum dia kena kacau Astaghfirullahaladzim. Okay, now I'm coming over to ini leher leher kambing. Leher going at 16 per kilo. If you want to see, I can take it out for you. No problem. For the customers, I can do anything. Give me a second Okay, this is leher kambing leher kambing. 1 kilo is $16. 1 kilo $16 Tengok ni baik-baik. Sini belakang dia, sini tepi. Okay, dah macam steering wheel pula. Okay, it's $16 per kilo So I'm coming over to this is the best thing they all like to eat. Apa dia? Tentang. Ini paling baik. Ini bone marrow bone stick. Tulang kambing. Going at $8 per kilo Okey, tulang kambing 1 kilo berharga $18. $8. Maaf $18 siapa nak beli? Orang lari. Tahu tak apa. Okay, now I'm coming over to hati ayam. Hati ayam Ni hati, ni dia ada jantung kira. Nampak? Dik. Hati ayam $6 per kilo, $6. $6 1 kilo And now I'm coming over to pedal. Ini pedal, bukan kena bedal pedal, mempedal. $6 per kilo Nampak ni. Cantik je. Okay, so now I'm coming to ini pun banyak orang suka. Saya tak faham pasal apa saya tak makan ni benda. Ni kaki ayam, nampak? Saya fikir sama tak? Tak sama, lain sikit. Saya ada 5, dia ada 4 lah. Ni kaki ayam. $6 per kilo $6. Per kilo $6. Nampak? Kita nak pedicure pun kita boleh bikin Tak ada
Tak ada yang tak ada kita boleh bikin ke? Boleh, semua boleh bikin untuk customer. Customer request, semua jatuh. Okay, so now I'm coming to leher ayam. Okay, dah sama lah. Okay, ni $6 1 kilo $6 1 kilo. You can come and buy. Pasal banyak orang pun suka ni benda. Okay, now I'm coming over to beef bone marrow. Beef bolalo, they call it Ni dia, beef bone marrow. $10 1 kilo. 1 kilo $10. Okay. 1 kilo $10 Okay, now I'm coming. Just now the person asked for kikil. Ini kikil. 1 kilo 22 dah berus. Salah, dah rebus. Ini 1 kilo 22 1 kilo 22. Cik, apa khabar? Everything under control? I like your style. Okay. Ini 1 kilo $22. Berapa? 1 kilo $22 Ini kikil yang tadi customer tu minta. Okay, now I'm coming over to babat lembu. Okay, babat lembu nampak dia macam intestine dia. Memang intestine perut lah. This is perut lembu Babat lembu babat lembu $9 per kilo. Nampak dia macam honeycomb sikit lah, macam lebar ni. Nampak ni. Okay, 1 kilo $9 1 kilo $9. Okay, now I'm coming over to the best, one of the best selling. Paru berus, paru rebus. Okay, 1 kilo $11 Ini ada, kita ada yang ketul, ada yang kita belum potong, ada yang dah potong. Ni kepala pipe juga bikin pasal tangan dia macam mesin kan. Macam mesin overthinking kronik otak. Jamal. Jamal, please, customer, please, serve the customer, please. Thank you. Dah jalan. Okay, ni paru dah potong Ini paru belum potong. So you can choose lah, you want dah potong ke belum potong, it's up to the customer. Okay, it's all customer service basis lah kan, I can say. So now I'm coming over to, Ada paru berempah kan? yes, I'm coming to that later. Can you hold on a second please? This is jintan ketumbar, kepak. Ini freshly baked from the oven, tadi saya baru bikin. Atau Jamal baru bikin, atau Palepat baru bikin. Okay, $11 per kilo. You must should try because this jintan ketumbar bukan sembarang Ni family special recipe. Okay, family Palepat Palepat ni family recipe. Tapi ada campur-campur sikit. Tapi is private and confidential recipe. Okay, you should try. I tried it before. Meninggal. Okay, saya $11 per kilo Okay, that's all I can say now. This is the one of the best selling also. Paru berempah $14 per kilo. Per kilo $14. Nak setengah, nak 200 gram, 250 gram, apa-apa gram pun kita boleh bikinkan. Okay, this is $14 per kilo $14 Okay, I'm coming over to the last one here in the display. So other than that, the teriyaki semua dah boss will handle Okay, ini benda I'm going to show you all is now not easy to find in Singapore Tapi lama. So what I can say is right, susah nak cari dalam Singapore, tapi kat sini ada. Okay, ni specially imported ni specially imported. This is panggil puyuh kiang in China. China panggil puyuh kiang Okay, this is burung puyuh English is called quail. Quail bird Ada orang suka makan macam ayam juga. Macam ayam. So this one is the without marinated ni. Nasi ayam pakai burung puyuh. Baik. Puyuh. Tinggal makan kuah asap Makan tinggal kuah asap. Betul. Sampai sengit lah steamer. Ini quail. Okay, quail 1 for $4 Terima kasih telah follow creator Terima kasih. Ada orang ni. Okay, this one is quail burung puyuh in Malay. English is called quail bird. Okay, 1 for $4 Satu, kalau nak satu paket dalam ada 10 for $40 $40 Okay, one packet lah. Inside got 10. So that one packet is $40 $40. Dah berempah ke belum berempah? Belum berempah. Okay. Okay, burung puyuh satu paket yang $40 dalam sebanyak ada 40 ekor. Okay, now 40 ekor dalam dah 10 ekor. Alamak, macam $40. Berapa besar tu paket? Okay, Astagfirullah. ekor $40. Tapi yang belum dirempah, Okay, this one yang ada berempah. Tadi baru bikin nampak fresh kan? This one berempah burung puyuh berempah 1 for $5 Tapi you buy 3 for $12.
That means kita kasih discount sikit lah kan. Kita kira ada customer service lah. 3 for 12, 1 for 5. Yang berempah lah. Pasal berempah pun pakai resepi kan. So it's 1 for 5, 3 for $12. You buy 6 is for 24 lah. Okay. Thank you very much. Okay, Pak. Nah. Teriyaki semua. Yang ini yang teriyaki ni semua. Teriyaki. Assalamualaikum semua. Apa khabar, sihat? Kita akan beralih kepada bos beramat praktik Saudara Kamil yang memberikan anda apa yang semua yang telah dirempas seperti ayam, daging, lembu dan juga sate ya. Kami ada bulgogi, kami ada teriyaki, kami ada bulgogi, teriyaki, madu, black pepper. Okey, lanjutkan. Okay guys. Okay, ini kita panggil teriyaki ayam. Okay, ni 500 gram. Kalau teriyaki ayam, okay, dia macam gini. Okay. So teriyaki ayam ni, kita dah slice tipis-tipis. Jadi balik tinggal nak goreng. Letak apa macam sayur macam nak letak dengan apa sayur kobis apa-apalah asalkan goreng sajalah. So kalau nak buat apa barbecue pun boleh, so grill pun boleh. Jadi ni bagusnya kita sudah perap. Ni 500 gram lah. Kalau orang nak macam 1 kilo, kita akan buatkan 1 kilo lah. Ni depending on customer request lah. So ini teriyaki ayam. Kita ada juga teriyaki lembu. Okay. Yang ini pula bulgogi ayam 500 gram. Sama juga. Dia tak ada beza sama juga ni. Okay. So yang ini pun kita sudah perapkan dia. Teriyaki ayam potong slice. Jadi nak buat barbecue pun boleh, nak buat grill pun boleh, nak buat goreng-goreng pun boleh, goreng-goreng sayur pun boleh Okay, so ini bulgogi ayam 500 gram. Okay, kita juga ada. Terima kasih kepada Izzat yang telah membuka beg kuning kami beg kuning amat perap. Kita ada sate lembu. Okay, sate lembu ini 1 kg. Okay, ini sate lembu Okay, sate lembu pun kita sudah potong slice. Kita sudah potong iris lah. Jadi tipis-tipis. Jadi balik pun tinggal nak goreng ataupun tinggal nak grill pun boleh ataupun nak buat barbecue pun boleh. Okay. So ini semua boleh makan dengan nasi saja. Lepas goreng makan dengan nasi pun sedap. InsyaAllah tak ada bedek. Okay. Kita juga ada jual cincang. Ni daging cincang. Kilo berapa? Untuk kambing sekilo 23. Okey. Ni daging cincang. Ni cincang lembu. Okey, ni dah siap setengah kilo. Jadi kalau orang nak beli, kita dah preparekan setengah. Setengah kilo $8. Okey. Kita juga ada epok-epok. Okey, dalam ini ada dalam 10 piece epok-epok. Okey. So ini kita ada epok-epok. Ada apa-apa ini. Okey, kita ada kentang, kita ada sardin, kita ada kentang ayam, kentang daging. Okey. Ni epok-epok dalam ada 10 piece. Kita punya epok-epok semua mampat-mampat Dia tak ada angin tau. Kalau ada orang jual yang angin So yang ini semua mampat-mampat. Alhamdulillah so far habis lah. Selalunya kalau letak ni habis. InsyaAllah. Okay, satu paket. Okay, satu paket ni $10. Okay. Dan kita ada jual tahu bergedil. Okay, tahu bergedil. Okay, ini adalah tahu bergedil. Okay, tahu bergedil ni, okay, kita akan packing, dia akan siap dalam macam ni juga. So dia mana dia? Tahu bergedil.
Ada kau begini ada. Okey, untuk pengetahuan anda tahu kalau kedai begini nanti akan disepertikan seperti ini di dalam plastik ada label sekali Ni apa cik apa cik yang tadi daging oh daging goreng lembut so far okey cepat masak ni reviewnya cepat masak alhamdulillah cik yang warna ni saya masukkan dalam TikTok boleh masukkan okey review Okey, sate. okey yang tadi tu makcik tu makciknya tanya kan daging apa kan ni adalah daging premium kita panggil premium ni yang paling lembut kita sudah buang urat dia Ini apa daging apa? Lembu kambing? daging lembu okey ini yang paling lembut jadi tak payah nak rebus-rebus masak 45 minit siap okey okey kita ada juga Sate. Sate dah kita ada sate ayam Biar sotong biar sotong apa? kita ada sotong sambal sotong Okey. okey Berapa sambal sotong ni? sambal Berapa sotong berat? ni $10 harganya satu paket ni dalam 500 gram Okey. Okey. 500 gram $10 Ini sambal sotong sambal sotong ni okey alhamdulillah so far orang suka beli sedap memang saya dah rasa sambalnya sedap kita pun ada juga sambal tumis kita dah sold out okey sambal tumisnya yang bagusnya ni dia sambal dia tau jadi dah sold out dia datang dengan macam gini punya Tupperware okey so sekarang dah sold out lah Okey, kontainer untuk sambal kosong datangnya dalam kontainer begini. Okey. Dia sambal kosong tak ada apa-apa dalam sini ada seperti biasa sambal tumis tetapi bukan sambal sotong. Itu maksudnya. yes correct Okey, berapa satu tub yang itu? okey yang sambal tu $6 okey yang bagus tentang sambal ni okey dia boleh buat ayam masak merah okey tinggal nak tambah tomato puri dia okey kalau nak buat apa ni panggil apa tu udang sambal pun boleh sambal tumis udang pun boleh nak perap dengan ikan pari pun boleh ikan pari macam bangsa orang nak pergi barbecue dan aluminium foil letak tu sambal perapkan satu hari piece ikan bakar dia pun boleh then after that Okey, ada rasanya berapa gram sambal? dan sambal yang semalam kau gram berapa? 60 gram yes 60 gram 60 gram 60 gram. Satu tub ni 60 gram sambal. Kalau yang sambal sotong ini 500 gram. Ini sambal sotong 500 gram. Ada apa lagi tak sini? okey kita ada juga ni just tunjukkan lah tapi semua kat dalam lah kita ada kepak apa tu panggil kepak barbecue kita juga ada kepak madu kepak teriyaki kepak apa tu panggil jintan ketumbar okey yang kita Macam mana dengan Thai basil? Thai basil pun kita ada tapi Thai basil ada kat dalam lah Thai basil ni dia sudah siap rebus tau Thai basil sudah siap rebus so bagusnya tentang Thai basil ni dia boleh letak apa tu macam kita masak bubur dan kita boleh taburkan ke atas ataupun buat telur kacau-kacau tu telur then after that taburkan kat dalam telur tu goreng dan juga kita boleh juga buat apa murtabak Thai basil lah Okey, sebentar bos. Ada orang tanya sambal sotong berapa? sambal sotong $10 $10 $500 gram 500 gram Okey, Thai basil itu ayam atau daging? dua-dua ayam dengan daging Daging lembu, daging kambing. daging kambing daging kambing tak ada cuma daging lembu dengan ayam je Okey, untuk Thai basil hanya ada ayam dan juga daging lembu kalau nak ayam nak lembu kambing boleh tapi upon request lah Okey, bos. Tempatnya di mana ni sekarang? Bukit Gombak Bukit Batok Street 31 okey 372 okey 01 342 Okey, dibuka waktu pembukaan dan waktu penutup dan pembukaan. Pembukaan pembukaan daripada hari Selasa
7 sampai pukul 5, Selasa hingga Jumaat sama. Dan hari Isnin, Sabtu dengan Ahad daripada pukul 7 sampai pukul 2. Sotong kering ke dia tanya? Sotong kering, ya saya. Okey, sotong kering Ini sotong kering Ya saya, sotong kering. Ni sotong kering Sotong kering. Okey. Dan apa ni? Kita pun ada jual itik. Kita pun ada jual itik. Lupa itik. 2.6 kilo, okey. Itiknya berharga, satu ekor berharga $23. Okey, kita ada jual itik. Dan kalau nak berperap dengan jintan ketumbar pun kita boleh buatkan, insya-Allah. Sekarang tak ada kan itik? Sekarang sudah out of stock. Out of stock, okey. Yes. So yang suka buat itik potong-potong itik ni namanya buy perap. Okey, begitulah tadi yang telah diberitahu kepada anda daripada karyawan daripada kedai Ahmad Perap, iaitu saudara The itik is 2.6 kilo 2.5 to 2.6 kilo. Dia besar. So we can cut for you. Kita cuci dengan limau kasturi. So tak ada bau matahari yang ni. Ada bau hanya ni sikit kan. Tapi orang yang tahu masak tahulah. Kasih. Okey, saudara Kamal, ada apa-apa ingin ditambah sedikit, saudara Kamal? Tak. Cakap aja. Alright, Assalamualaikum semua. Kan? Pertama macam biasa, abaikan pasal gigi saya. Okey. Kita tambah sikit menaik bahan untuk bahagian-bahagian marinade. Macam sambal tumis tu especially lah. Actually sambal tumis tu saya biasa gelarkan dia paste. Sebab dia boleh diolah macam-macam. Untuk buat ikan bakar, jadikan paste ikan bakar, jadikan dia sambal tumis ikan bilis, sambal tumis sotong, sambal tumis udang. Dan dia juga boleh macam-macam lah. Untuk buat mi goreng mamak, boleh tambah sambal tu. Sebab tu saya selalu saya suggestkan, saya panggil dia paste lah. Saya tak panggil dia sambal. Right. Okey, saya nak tanya pasal sambal tu. Kalau kita bikin ikan bakar, boleh digunakan atau tidak? Betul. Macam saya cakap tadi lah. Kita gelarkan dia paste sebab dia boleh digunakan untuk bahan perapan ikan bakar. Yes, multi-purpose. Bahan perapan ikan bakar. Kita boleh buat guna dia untuk sambal mi goreng mamak. Pasal mi goreng mamak kita akan gunakan sambal. So kita boleh pakai sambal plain tu. Cuma letak sambal tu, kicap, dan kita boleh letak mi. Lepas tu kita goreng, pecahkan telur macam biasa. Jadi mi goreng mamak. Okey, ada the final countdown tanya. Okey, delivery kat TikTok berapa kata dia? Okay, normally delivery for island wide kita akan charge $10 sahaja. $10 for island wide. Jangan risau, dekat mana pun awak ada, kita akan charge hanya $10. Ada lagi yang mau tanya tak ni pada final countdown? Terima kasih mereka telah melihat beg kuning Ahmad Perap. Okey, ada lagi yang ditambah lagi? So pada yang nak tengok kedai Ahmad Perap ataupun nak walk in terus ke Ahmad Perap, jangan lupa datang ke 372 Bukit Gombak dan in front of the MRT station Bukit Gombak. Okey, bila ulangi waktu pembuka penutup dan harinya? Waktu operasi kami bermula daripada 7 pagi hingga pukul 5 petang untuk hari Selasa hingga hari Jumaat. Sabtu, Ahad dan Isnin kita beroperasi daripada pukul 7 pagi hingga pukul 2 petang. So datanglah beramai-ramai. Okey, terima kasih Jamal. Kita akan teruskan melihat di mana cara mereka memotong untuk membuat detail tu. Diproses untuk dibuat daging premium. Untuk jadikan titilan daging tu, dia akan jadi daging premium. Bermakna daging tu tak pernah direbus. Terus masak je. So boleh masak untuk kari, whatever so lah. So nak buat mi goreng, ingredient untuk mi goreng, nasi goreng, so kita boleh pakai daging. Daging ni langsung, tak ada fat, tak ada tendon. Kita dah buang semua sekali. Okey, itu yang telah dilakukan oleh bos Ahmad Perap, iaitu Zarul Kamil, dan kita akan cuba melihat apa yang dibuat oleh
saudara Jamal kita. Okey, saya Jamal ini adakah sama yang dibuat oleh sama proses ni? So semua tenden dan ulat telah dikeluarkan. Kita akan jadi jalan. Berarti dalam tenden dan pack kita masih ada sisa daging biscuit. Okay. Yang balance ni kita akan jadikan ni daging lembu. Daging ni yang saya cakap tadi tak perlu rebus, boleh terus masak, tak perlu rebus dengan lama. So biasanya orang akan guna slice untuk buat bahan dalam digoreng, nasi goreng, Maggi or whatever lah. Dan boleh gunakan juga untuk buat rendang, buat sate pun boleh, nak buat kari pun boleh. So memang saya recommend yang ni. Dan harga dia tak berapa mahal, hanya $17 sekilo. $17 untuk sekilo. Okay. Okeylah, begitu yang telah diberitahu oleh saudara Kamal soal daging yang telah untuk dibuat kikil ya, untuk dibuat tetel, maksud saya bukan kikil. Macam mana dengan sambal sotong kita, Cik? Macam mana, Cik? Sambal sotong apa? Sambal sotong ni sedap. Okey, itu yang telah diberitahu pada pelanggan daripada Amat Perak, iaitu sambal sotong ya. Terima kasih yang telah follow creator. Terima kasih anda. Maaf tadi kerana saya percakapan saya hari ini tidak berapa jelas, itu kerana sebabkan saya lidah saya pecah-pecah dan juga gusi saya keduanya kanan dan kiri agak bengkak, jadi saya tidak dapat berapa banyak berbual. Saya serahkan kepada karyawan dan juga bos pada Amat Perak untuk memberitahu kepada anda apa yang ada di kedai Amat Perak. Saya ingin ulangi lagi, kedai Amat Perak berada di Blok 372, Blok 372 Sengkang dengan nombor unit sifar 1 Sengkang 42, Bukit Batu Street 31, tempat ini lebih dikenali sebagai Bukit Gombak. Okey. Waktu pembuka dan penutup di kedai Amat Perak dibuka setiap hari pada hari Senin hingga ke hari Jumaat. Hari Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Hari Sabtu, Ahad, Senin dibuka daripada jam 7 pagi. Maksud saya hari Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka pada jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang. Okey, dibuka daripada jam hari Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang, dan juga Sabtu, Ahad dan Isnin dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Dibuka setiap hari ya, dibuka setiap hari Amat Perak.
Okey, anda masih bersama saya di kedai Amal Prab, iaitu Rumah Radin Sani Abi, dan saya seperti yang saya telah beritahu kepada anda bahawa saya akan membuat live dari sekarang hingga ke jam 11.30 nanti, dan juga saya telah membawa anda ke dalam kedai Amal Prab sendiri untuk menunjukkan anda apa yang ada di kedai Amal Prab. Dan seperti yang telah ditunjukkan daripada saudara Zaki kita dan bos kita Amal Prab kita sendiri, iaitu saudara Kamil, dan juga karyawan daripada kedai Amal Prab iaitu saudara Jamal, iaitu apa yang ada di kedai Amal Prab dan serba sedikit yang apa yang ada di Amal Prab. Dan apa yang anda lihat sekarang ialah, saya minta maaf tadi kerana agak ada kericuhan sedikit dikarenakan mungkin line dia tidak stable bila saya masuk ke dalam. Okey, kepada sesiapa yang ingin bertanya, diharapkan anda boleh. Terima kasih kepada yang telah follow dan kepada sesiapa yang ingin bertanya, anda boleh langsung masuk ke dalam live chat kami untuk bertanyakan apa yang ada di kedai Amal Prab, atau ingin membuat pertanyaan, anda boleh langsung masuk ke live chat kami. InsyaAllah karyawan daripada Amal Prab atau saya sendiri akan menjawab pertanyaan anda. Okey, beri saya waktu 1-2 minit dan saya akan terus tunjukkan apa yang ini. Okey, saya akan terus sebelum itu saya tunjukkan anda yang saya beritahu tadi bahawa kedai Amal Prab juga ada menjual ini iaitu tempe goreng. Tempe goreng telah digoreng bersama serai, ikan kering, maksud saya udang cili kering, ikan bilis, kacang, dan ada sedikit rempah. Ini adalah ada satu tas ni berharga $6. Sekiranya anda ingin mencubanya, anda boleh datang ke kedai Amal Prab dan memberinya satu tas untuk mencubanya dahulu. Okey. Okey, begitu dengan Amal Prab ada juga menjual. No, she's okay, tak apa. Okey, Amal Prab juga ada menjual ini maksud saya serunding berharga $6 juga. Dan juga tadi yang telah diberikan tahu pada daripada Cik Kamil kita, bos Amal Prab itu Cik Kamil, mereka ada juga menjual sambal kosong. Sambal kosong maksud saya ada sambal tumis, hanya semata-mata sambal tumis seberat 60 gram, iaitu berharga $6. Sambal satu tak berapa? Sambal $5. 6 Sambal $6 juga. $6 juga Sambal kami Adin, Wawan nak tanya, mari Wawan tanya sikit. Wawan tanya. Adin ada di kedai mana sekarang? Kedai apa sekarang? Kedai apa? Nama kedai ni apa? Nama kedai ni apa? Ahmad Prab. Okey, itu adalah cucu saya. Iaitu anak kepada saudara Kamil kita. Sebenarnya Kamil adalah menantu saya. Kamil adalah menantu saya dan saya telah mempunyai 2 cucu lah. Okey, saya tinggalkan anda untuk seminit 2. Baik. Adik, nak topping?
Okey lah, sekarang senang-senang semasa. Adik kami adik. Adik kami ya. Adik dekat kedai mana sekarang? Kedai apa? Kedai Daddy, kedai apa? Ahmad Perap. Atau tawak. Kak Ahmad Tawak. Perap. Tawak. Siapa namanya ni? Nama siapa? Nama siapa? Izzuddin ke Badruddin? Badruddin. Izzuddin ke Badruddin? Badruddin. Izzuddin. Okey, ini adalah anak kepada bos berapa itu. Saudara kami ni. Orang yang komen lagi menjadi mama. Apa tadi komen? Pasal siapa main tengok siapa. Korang pun boleh tengok kan komen dia? Tak boleh? Boleh kan? Tapi boleh tengok komen punya kan? Viewers nanti lepas habis saya boleh tengok berapa banyak. Okey, sebentar anda, saya tinggalkan anda sementara untuk 1 minit atau 2 saya akan kembali untuk bersama anda. Atau anda ini berkenalan sama lady boss kita? Ha? Apa buat? Anda telah how can I help you? Okey, anda melihat dua view daripada bahagian depan Ahmad Perap dan juga di belakang Ahmad Perap. Iaitu kami membuka dua view satu daripada Ahmad Perap dan daripada Kizaru BTC. Dan kelihatan sekarang ialah di mana keadaan kedai Ahmad Perap di sini. Minta maaf tadi ramai saya tidak dapat mengambil semua pembeli-pembelinya. Pengunjung. Sebelah ke mana ni? Adin. Tak. Tadi sini shop offer, ini bila offer? Bila potong ayam ke? Buka baru. Sana yang bising, sana. Okey, anda masih berada bersama anda masih bersama saya Romo Raden Sani. Saya masih berada di kedai Ahmad Perap iaitu di blok 372 Bukit Batok Street 31 dengan nombor unit 01 sengkang 342. Tempat ini lebih dikenali sebagai Bukit Gombak, Pasar Bukit Gombak. Dan kepada sesiapa yang ingin bertempahan, anda boleh langsung masuk ke dalam nombor yang telah tertera di layar handphone anda. Dan juga sekiranya anda membuat pesanan hari ini, pesanan anda akan dihantar besok, atau sekiranya anda perlukan urgent untuk hari ini, anda boleh langsung bertanya kepada Ahmad Perap sendiri. Okey, kepada yang ingin buat tambah, anda boleh masuk langsung ke dalam beg kuning kami, beg kuning Ahmad Perap. Sebentar, kalau orang nak urgent hantar hari ni, boleh hantar tak? Okey.
Okey, saya minta maaf kepada siapa yang ingin membuat tempahan membuat pengantar hari ini. Seperti yang telah saya beritahu tadi telah penuh. Dan saya minta maaf lah kepada yang ingin memerlukan sangat. Anda boleh langsung ke kedai Ahmad Prab, iaitu di Bukit Batok atau Bukit Gombak. Pusing ah. You also shout lah. Apa? Masal $16. Apa? Belum puyuh lah. Udah, apa? Kau jual udang ke jual ayam? Jual daging? Getam apa? Ada kalanya untuk kami serius tentang perniagaan dan berharap, dan ada masa untuk kami ada masa untuk kami berniaga atau bergurau senda sesama di dalam kedai Ahmad Prab. Jadi kami tidak ada terasa stres. Allah, kalau aku pun beda. Kami tidak terasa stres di dalam kedai sementara menjual, membuat. Okey, ini anak saya yang menyimpan. Okey. Dia naik turun nama. Ini isteri saya. Ini isteri saya. Tadi anak saya yang tadi anak saya. Pasal nak orang nampak yang tadi anak perempuan saya, iaitu Saya mak mentua bos. mak mentua, bapa mentua bos. Tapi saya di sini hanya sebagai promotor, tak ada kena-mengena pada dengan bapa mentua ke dengan menantu. Saya di sini bekerja lah, bekerja. Saya dipanggil untuk bekerja di sini untuk sebagai promotor di dalam kedai Ahmad Prab. Itu Ahmad Prab. Ini Ahmad Prab, nampak? Itu Ahmad Prab. Okey, ini ada seragam daripada Ahmad Prab. Ahmad Prab mempunyai beberapa seragam. Terima kasih kepada anda yang masih berada di kedai Ahmad Prab. Doakan agar anda dapat bersama saya hingga ke akhir streaming nanti. Terima kasih juga yang telah stay dari awal saya membuat daripada saya membuat live dari jam 10 tadi, dan saya akan berakhir dari bahagian di jam 10.30 nanti. Tetapi anda boleh langsung ikut ke channel di sebelah saya, itu Kizaru Buto. Anda boleh mengikut ke channel Kizaru BTC Kizaru BTC untuk insyaAllah Kizaru BTC akan meneruskan live ni nanti tapi saya hanya ke jam 10 ke jam 11.30 nanti. Okey, terima kasih kepada anda telah melanggani dan membeli ke semua barang sampai habis. Kita lihat lah. Makcik, engkau masih goyang kau makcik. Ini dia siang ah. Ini aku 14 ayam biasa. Beef, hello. Jamal, beef. Sayang, hanya itu beef.
Itu beef eh? Boleh? Ada. No, no one. Dia nak daging lah, tak nak ini. Beef pun. Saya minta maaf sekiranya tadi ada sikit kekacauan di sini ya. Tapi oleh kerana saya beritahu kepada anda bahawa kita di sini hanyalah kita seperti kita keluarga lah di sini. Jadi kita sambil mempromosi apa yang ada di kedai dan juga kami bergurau senda di sini supaya kita tidak kelihatan terlalu tegang apabila kita mempromosi ataupun kita menjalani tugas di dalam kedai Ahmad Parap. Okey, sekali lagi terima kasih terima kasih kepada anda yang masih berada di kedai Ahmad Parap, iaitu di Blok 372 Bukit Batu Street 31 dengan nombor unit sifar 1-342 dan okey 342 di mana kedai ini dibuka setiap hari pada hari Senin hingga ke hari Ahad, iaitu dari jam hari Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka pada jam 7 pagi ke jam 5 petang. Sabtu, Ahad dan Senin dibuka pada jam 7 pagi ke jam 2 tengah hari. Kepada sesiapa yang ingin melanggani kedai Ahmad Parap, anda bolehlah anda bolehlah masuk ke dalam WS kami ataupun anda boleh melihat beg kuning di dalam kedai Ahmad Parap. Dan sekiranya anda ingin membuat tempahan hari ini, tempahan anda akan dihantar esok dikarenakan hari ini untuk pengantaran sudah penuh dan sudah penuh. Jadi sekiranya anda mau tempahan hari ini, tempahan anda akan dihantar esok. Okey, sekarang anda ingin saya merekomendasikan seperti yang daging-daging tradisi Perak, iaitu kami ada bulgogi, abadi kami ada bulgogi, kami ada madu, kami ada serai, kami ada teriyaki dan kami ada black pepper juga. Tetapi ini hanya adalah sekiranya anda ingin membuat tempahan, anda harus memberitahu kami terlebih dahulu, iaitu untuk pesanan harus diberitahu terlebih dahulu kerana kami harus membawakan anda fresh. Kami tidak menyimpan benda-benda begini. Kami sekiranya anda membuat tempahan, kami akan buat hari itu juga untuk anda. Dan kepada yang ingin membeli sate, iaitu sate goreng pada Ahmad Parap. Sate goreng Ahmad Parap ada sate goreng, ada sate ayam, sate lembu dan juga sate kambing, iaitu seberat 1 kg. I'm coming after the gym. Okay, thank you. Okay. Oh, sorry. Jamal, kau baca Jamal. Dia orang ada cakap. Jamal. Okey, kepada yang telah beritahu yang akan datang after the gym, terima kasih anda. Terima kasih kami. Hari ini kedai Ahmad Parap akan tutup pada jam 2 tengah hari. I'm coming after the gym. Siapa tu? Oh, kami after my gym. Kan. Siapa? Dia tak mention nama dia pasal Mama tak boleh nampak jauh. Terima kasih yang telah beritahu kami after the gym. Kami menantikan kedatangan anda di sini. Adin.
Adin. Untuk pengetahuan anda, sejujurnya saya hari ini tidak berapa sihat kerana kedua kiri kanan gusi saya bengkak dan lidah saya pecah-pecah. Jadi suka saya untuk makan barang pedas-pedas atau yang keras. Saya hanya boleh untuk 2 hari saya hanya makan bubur saja. 2-3 hari saya hanya makan bubur saja. Jadi percakapan saya tidak berapa. Support guys, thank you very much, Dan I really hope I can see you later because after your gym you coming over, okay? Jadi mungkin percakapan saya tidak berapa jelas. Jadi kerana sekiranya saya berbual terlalu ini, lidah saya akan terkena pada kiri kanan. Jadi rasa pedih sengaja, rasa sakit kita bukan pedih, okay? Thanks, ini sakit. Thanks, Jan. Yang penting, the important one, don't come past 2 PM. So we will close around 2 PM. Okay. Hari ini dibuka hingga ke jam 2 petang, 2 tengah hari nanti ya. Dibuka hingga ke jam 2 tengah hari nanti. Adin. Okey, sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada anda yang telah berada di kedai di TikTok Ahmad Prap yang daripada awal hingga ke sekarang ini. Saya berterima kasih anda, terima kasih anda dan support, dan juga kepada pelanggan-pelanggan daripada Ahmad Prap yang telah menempah. Tempahan anda akan dihantar esok, dan kepada yang telah tempahan semalam akan dihantar hari ini, kerana hari ini kami tiada membuat penghantaran. Sebenarnya anda bertempahan hari ini, kami tiada membuat tempahan, tiada membuat penghantaran kepada anda kerana hari ini telah penuh untuk penghantaran. Jadi akan dibawa ke besok, atau sekiranya anda sangat memerlukan, anda boleh langsung ke kedai Ahmad Prap, kerana Ahmad Prap tutup pada jam 2 nanti. Okey. Untuk penghantaran anda kedai Ahmad Prap, setiap penghantaran dikenakan sebanyak $10. Dikenakan $10, iaitu Island Wide ke seluruh Singapura. Dikenakan sebanyak $10. Dan sekiranya anda ingin berteman, anda boleh langsung masuk ke dalam WS kami di nombor yang telah tertera di layar handphone anda, atau anda boleh masuk ke beg kuning anda untuk membuat tempahan. Okey. Tapi untuk pengetahuan anda, sekiranya anda membeli burung puyuh seekor $5, 5 ekor $15. Tapi sekiranya anda datang ke sini hanya dikenakan sebanyak $12 sahaja. Okey. $12 saja, itu promosi bagi kedai Ahmad Prap, itu untuk burung puyuh bising. Sekiranya anda membuat tempahan untuk burung puyuh di sini, sekiranya anda membeli 3 ekor, anda hanya dikenakan sebanyak $12 sahaja. Okey. Kamil, later I off mine, sana you still on you buka you punya sendiri. Later I off mine, sana you buka you on your own, buka aja dulu. Pasal already inform them to masuk YouTube juga. Tapi sana pun boleh masuk sama juga. Saya ni penyebuk aja, pengacau aja ni satu ni. Dia tu je.
Ha? Ada. Tadi banyak turun naik lah. Yes, boy. Okey, sekarang sudah jam 11.30 bermakna saya akan mengakhiri live saya pada hari ini. Just go ahead. Saya akan mengakhiri live saya pada hari ini, dan kepada sesiapa yang masih ini, anda bolehlah terjun ke channel sebelah saya itu, iaitu Kizaru BTC, kerana beliau akan membuat live lagi. Tapi saya hanyalah ke jam 10.30, tapi kalau untuk Publicity saya tak tahu hingga ke jam berapa. Okey, sisi saya Romo Radin Sani Abi Gariban. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di TikTok Ahmad Perap, dari yang telah menyokong dan mendukung dari awal hingga ke sekarang ini, atau dari awal saya membuat live sini hingga ke sekarang ini, dan diharapkan agar anda semua telah berpuas hati dengan apa yang saya tunjukkan pada anda, apa yang ada kedai Ahmad Perap. Dan sekiranya anda ingin membuat tambahan, anda boleh langsung WS ke nombor telah berada di layar handphone anda. Dan sekiranya anda juga boleh masuk ke dalam beg kuning kami, beg kuning Ahmad Perap, untuk membeli apa semua beli pun bagus. Untuk anda boleh langsung masuk ke beg kuning Ahmad Perap untuk melihat apa yang ada di kedai Ahmad Perap. Halo, saya Romo. I'm doing live right now. Cuba masuk sekejap kalau boleh. Okey. Okey, dan juga di sini saya ingin minta maaf sekiranya saya ada membuat kesilapan dengan perbualan saya atas kasar bahasa selama saya jalani live ini daripada jam 10 tadi hingga ke sekarang. Dan sekali lagi saya macam ribuan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan yang telah menempah untuk Hari Raya Adil kemarin. Diharapkan anda telah berpuas hati dengan langganan layanan kami dan juga tempahan anda. Dan kepada yang telah menempah semalam, hari ini tempahan anda akan dihantar kepada anda. Okey, akan dihantar kepada anda. Dan sekiranya anda mentempat hari ini, itu tetelan Nah, sekiranya anda mau tempahan hari ini, tempahan anda akan dihantar besok, dikarenakan hari ini untuk penghantaran telah penuh. Telah penuh ni, saya ingat. Telah penuh. Okey, saya akan sebelum saya mengakhiri saya akan masuk ke dalam bersama Piring kau, nama siapa? Nampak aku call dia sikit ni, nampak? Sana. Dah macam pakai ini. Dia putih. Bau apa? Okey, sebelum saya mengakhiri, ada apa sepatah dua kata untuk Cik Jamal? Apa gigi saya? Selamat datang ke Ahmad Perap. Boleh pola singgah ke Ahmad Perap di sebentuk Pasar Bukit Gombak, in front of Bukit Gombak MRT Station. Kita akan bagi servis yang terbaik untuk anda semua. Terima kasih. Okey, kepada bos kita. Assalamualaikum semua. Kalau nak datang ke Bukit Gombak, Pasar Bukit Gombak, datanglah turun ke Bukit Gombak, tapi namanya di sini Bukit Batu Street.
Betul. Batuk, street 31, okay, 370. Okay. Okay, tak boleh. Okay. Dan apa kalau misalnya kata sesiapa yang nak order, boleh order di Grab, kita ada Grab Food. Kita juga ada TikTok, boleh order di TikTok. Okay. Dan juga kalau misalnya kata tak nak order di TikTok, dan kita pun ada nombornya yang dah siap di atas itu. Okay. 8180 73. Kita dah silap. Okay. Itu adalah Hisham. Okay. Sesiapa yang nak order, kita boleh ni. Delivery charge semua $10 item tu. Okay. Dan juga kita akan insyaAllah kalau datang. Ada orang kasih tahu Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Okey, okey, ada apa-apa ingin diberitahu sebelum saya mengakhiri live streaming ini? Okay, what I can see is Ahmad Prab has the best quality here and we have the best customer service. So just make your way down, we will serve you accordingly and we will serve you with our full heart. Yang penting customer datang sini happy, balik senyum. Pasal saya kira macam badut sini and I am rich vision. Okay, please come to Ahmad Prab and support us. Right, thank you very much. Okey, Saudari Mun. Saudari ya. Ada apa-apa yang ingin beritahu? Saudari, sila datang ke kedai kami di Ahmad Prab di blok 321 Bukit Gombak, dekat dengan MRT station lah. Apa-apa, just come back, come down, come back lah. Just come down. Servis kami, alhamdulillah, kami layan anda dengan baik. Okey, terima kasih Saudari Mun. Ada apa-apa yang dikasih tahu, beritahu? Tak ada. Busy lah budak ni sana. Okey, akhir kata daripada saya Romo Radin Sani Abi, semua terima kasih kepada saya telah hadir. Dan akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita akan berjumpa lagi esok, insya-Allah. InsyaAllah esok kita bertemu lagi. Dan semua boleh masuk ke dalam channel Kizaru BTC, masuk ke dalam Kizaru BTC untuk meneruskan melihat apa yang ada di kedai Ahmad Prab, kerana Kizaru BTC akan terus membuat live. Okey, akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada anda telah melihat beg kuning di kedai Ahmad Prab. Terima kasih anda. Bye bye semua.